Satu mana itu ni? Nakak itu ada nakak. Budak perempuan, banak. Nakak itu ibu nakak itu. Kemira. Oh, lu jauh nu. Nampak jauh sikit nampak besar. Ha? Nampak luas. Dia nampak jauh. Oh, duduk sana tak nampak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ajma'in. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bisa muttasil ila Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullahu taala anhu qala bab zikril malaikati salawatullahi alaihim. Ini bab menyatakan sebut malaikat, iaitu jamak pada malakin, mufradnya jamak malaikah. Malaikat ni iaitulah tentara Allah Ta'ala, iaitulah malaikat ni sebagai tentara Allah Ta'ala. Dia banyak dapat merupakan akan rupa manusia boleh. Malaikat ni sebenarnya rupa asal seperti Jibril tu dia besar daripada langit bumi lagi. Besar langit bumi lagi. Tapi boleh merupalah ia jadi rupa manusia. Boleh. Kalulah rupa dan rupa manusia semacam dengan muka bagi Dihya Al-Kalbi. Seorang sahabat bernama Dihya Al-Kalbi. Bila malaikat Jibril, dia merupa serupa dengan rupa bagi Dihya Al-Kalbi. Itulah malaikat Allah Ta'ala. Malaikat yang ketua malaikatnya 10 orang. Ada tugasan masing-masing. Yang ada malaikat Al-Muqarrabin 10 orang.
Lepas tu malaikat ni banyak daripada makhluk di dunia lagi. Banyak daripada bilangan manusia, banyak daripada bilangan ikan di laut. Banyak lagi. Malaikat Allah Ta'ala ni. Waqala Anas. Ini taklid hadis. Hadis Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari tidak sebutnya sanad daripada guru siapa ke Anas. Dan Anas bin Malik ni sahabat Rasulullah yang khidmat Rasulullahnya 10 tahun. Lepas tu dia buangnya daripada guru dia, sahabat guru je, rawi gurunya, guru buang. Tak sebut nama guru ya, guru siapa kepada Anas. Dikata hadis mu'allaq. Hadis jadi buang awal sanad. Hadis dibuang awal sanad. Hukumnya maklum pada mustalah hadis Bukhari walaupunnya hadis mu'allaq, maka hadisnya sahih. Maklum pada mustalah hadis. Tapi lain daripada hadis Bukhari, itu dhaif lah. Dhaif. Tapi ulama hukum dah, ulama tetap dah kalau lah hadis mu'allaq Bukhari lebih lagi dengan sigatul jazmi. Itulah qala Anas. Tak ada hukiyah, ruwiyah duduk. Bukan sirah tamrid dengan fa'an madi bin majhul. Itu kurang sikit. Tak sahih mana boleh hadis itu jadi hadis mutaba'ah dan hadis syawahid. Hadis menyokongkan kepada hadis asal, hadis mula-mula. Tapi kalau qala tu maknanya sirah putus. Sirah memutuskan, berkata. Tak ada syak, tak ada taraduk, tak ada waham. Yang memutuskan dah berkata Anas. Jadi maknanya boleh haraplah kataan Imam Bukhari. Kerana Bukhari ni dia ingatan kuat. Kita harap kita skor baiklah sama dia, kata bahasanya dia berkata sungguh sahih lah walaupun dia buang awal sanad. Itu caranya hadis mu'allaq. Nah, betul nak ayat sekali ni lah. Hari dua dak lah. Dak lepas tu kata mu'allaq dak. Takut berdua dak jadi nak pening. Apa mu'allaq? Apa dia ni? Kita ayat lebih kurang lah. Akhir dak atau ayat lah. Itulah hadis taklid, dikata hadis taklid, dikata hadis mu'allaq. Taklid ni buang awal sanad. Hadis tu dikata hadis mu'allaq. Qala Abdullah bin Salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ni sebagai Yahudi yang alim ahbar, hibrul ahbar. Alim Yahudi lah dia ni. Dia masuk Islam. Sekali dengar anak murid dia. Kerana orang alim ada anak murid dia. 200-300 orang. Daripada Yahudi masuk Islam. Berkata Nabi, ila Jibril alaihi salam aduwul yahud min malaikah. Dan ni sebut kata Jibril alaihi salam. Seteru Yahudi daripada malaikat. Kalau Abbas, tak boleh hadis pula dah. Inna lanahnu safun. Mana al-malaikatu. Sungguh kami berbaris. Siapa dari kami? Ibu malaikat. Riwayat oleh Imam Tabarani. Hadis marfu' Aisyah belafaz ma fi sama' dunia mau di muqaddamin. Tidaklah pada langit dunia tempat kaki ialah malaikat di atasnya malaikat yang ada yang sujud, ada yang berdiri ibadat sama Allah Taala. Duk baris di atas langit dua, langit di atas langit ni, langit dunia ni.
Mananya malaikat tu sawapun atas tu sabihul lillah. Malaikatnya berbarislah di atas langit itu mengucap tasbih Allah Ta'ala. Kata subhanallah, subhanallah, subhanallah sama Allah Ta'ala. Habis ruina. An Malik ibn Samsa'ah radhiyallahu anhu maqal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ana indal bai'i baina imi wal yaqzan wal qafi'nya jalan baina rajulaini. Baina ana inda bait. Hadis ni mukarrar banyak kali dah. Hadis ni mukarrar berulang-ulang sebutnya banyak kali dah. Tapi nak sahabat Bukhari hendak istinbat akan hukum lalu sebut pula matan hadis. Tapi sanadnya tak berulang-ulang. Tengok. Didik dia pandai dia tu. Lafaz saja hadis itu berulang-ulang tapi matan ya sanad itu berulang-ulang. Sanad lahir pula. Banyak dah. Hadis macam ni berulang-ulang. Baina anak di antara aku ni indal bait di si Baitullah. Baitullah. Mana bait sini? Iaitulah tidurnya di dalam Hijr Ismail tu. Tepi Baitullah. Di bawah seloran Baitullah. Sebab ni Baitullah ni pak segi ni. Bucu ni. Hijr Ismail. Hijr Ismail namanya. Tidur lah tu. Indah diisi Baitullah, diisi Hijr Ismail. Indah bukan dalam. Bukan tidur dalam Baitullah dah. Di sisi dekat-dekat tu lah. Dekat-dekat ni Hijr Ismail dah duduk tepi tu. Di sisi. Di tepi tu. Baina Imran Yaqazan. Ini cara hadis Isra Mi'raj. Sebut malaikat Jibril, Mikail. Tidurnya di antara dua orang. Di antara yang jenera seorang dan jaga seorang. Wazakara. Dan sebut Rasulullah. Yakni rajulan baina rajulaini. Mana kira ia Nabi itu, Nabi sendiri ini tidurnya seorang laki-laki di antara dua orang laki-laki. Di antara dua orang lelaki, seorang lelaki itu ia Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Hamzah dengan Ali. Tengah riwayat kata tidur di tengah-tengah. Seorang lagi Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali. Tengah riwayat kata Rasulullahnya tidur di rumah dia Siti Khadijah. Lepas Isya. Tidurnya iaitulah di sisi di rumah Siti Khadijah ni, rumah dia tu di luar masjid. Dekat-dekat dengan Bukit Marwah. Sekarang lah ni kerajaan Saudi dia buatnya tandah itu. Di betul dengan rumah Siti Khadijah. Situ masa tu Rasulullahnya umur Isra Mi'raj lah 50 tahun lebih umur dia. Satu ini menyatakan Isra Mi'raj.
Biasa tidurnya lepas Isya. Malaikatnya ambillah surah daripada Haji Ismail kepada Telaga Zamzam. Zamzam di hari ini orang tidak belum datang ke Mekah. Orang tak biasa tahu air Zamzam, telaga di mana tak nampak dah. Dulu ada ditulisnya Bi'ru Zamzam, Telaga Zamzam. Dulu tu lagi tu boleh cebok air Telaga Zamzam. Dalam masa 40 tahun, 50 tahun lepas dah, 5 tahun lepas dah boleh cebok air Zamzam, ada telaga. Lepas tu tembok tutup. Tertutup. Lepas tu tapi air tu jadi demo ambil lah. Lepas tu ada dulu tu lagi ditulis betul dengan telaga tu, tulisnya Bi'ru Zamzam. Maknanya telaga air Zamzam. Yang mata airnya keluar daripada 3 mata air. Daripada bawah Baitullah. 1 betul dengan Bukit Marwah, 2 betul dengan Bukit Safa, 3 mata air dia keluar air Zamzam. Air berkat, air mustajab, air Zamzam, air berkat. Lepas tu betul telaga dia tu betul ni. Sebab situ Haji Aswad. Bucu batu hitam. Ini rukun Yamani. Bucu Yamani. Kerana negeri Yaman, Asia kita betul ni. Bucu ni rukun Iraki. Kerana negeri Iraq betul tu. Rukun ni, bucu ni rukun Syam ni. Kerana negeri Syam, Syria betul ni. Lepas tu ingat molek lah. Kalau hadir Mekah tu, terkadangnya di hari ni tu saya sendiri pun tak kenal duduk mana. Kalau tanya mana, betul mana Telaga Zamzam. Tu dia. Masa babo tak apalah, masa babo di Mekah tu, patut ada lagi turun ke bawah tu. Ada lubang turun ke bawah tu, boleh nampak telaga. Lah ni katuk dah. Kata katuk dah. Lepas tu ditulis pula. Bila ni tulis pun tak ada tulis dah Telaga Zamzam. Tak tulis di atas. Di tempat berjalan ni lah tulis. Ni tak tulis dah. Maknanya kalau Tok Syekh hujat awak umrah tanya mana, betul mana Telaga Zamzam, tak tahu. Jaga molek. Kerana sekarang ni ubah habis dah. Ubah habis dah. Lepas tu di betul Telaga Zamzam tu tak nama Matab. Orang kata ada Matab. Khilaf ulama lah. Kalau masa dulu tu kita tawah di atas telaga tu sah ke tak sah khilaf ulama. Kalau ni dak nak khilaf mana tak tahu mana betul mana. Tak ada tahu betul mana. Maka jalan itu ialah. Jadi sebenarnya ingat molek. Ni rukun Yaman ni. Betul dengan rukun Yaman ni betul ke? 21 hasta. Betul ke? Di hadapan rukun Yaman hadap Aswad. Telaga Zamzam. Iaitulah 5 depo. Ni 5 depo ni 5 depo ni. 5 depo dah. 5 depo sahasta. Lebih kurang 5 depo sahasta. Lebih kurang tu. Boleh. Tiang tu. Lebih kurang tiang. Tiang tu. Tiang tu, tiang belakang. Tiang tu. Ambil sini lebih sana tu. Tapi betul pun tak betul sangat. Ia berat kiri sikit. Kalau kita hadap daripada Haji Aswad ni, berat sikit lah. Tak betul sangat, berat sikit kepada sebelah kiri. Situnya tepat betul Telaga Zamzam. Tiba-tiba malaikat Ajwain tu, Pak Uti tu, maka dibawa datang aku bitistin min zahabin. Malaikat Ajwain bawa mai dengan tistin, dengan ketul. Asal tistin mana ketul atau
bekas air, bekas lah. Batir lah. Faham tak batir, ketul? Apa ni? Faham tak? Ketul, batir, bekas air, bekas suatu. Batir. Ketul, ketul, ketul faham, ketul. Batir, bekas air, cetong air, bekas air, bekas suatu, bubuhnya lemah, zahabin. Mil'ana hikmatan wahi imanan, yang dipenuhkan nisbahnya ilmu dan iman dalam bekas yang daripada mah tu. Bekas rumah tu bukan perak. Tistin ni batir, hak cebok air tu. Kau panggil apa? Batir atau batir cebok air tu. Ha? Engkau mulia atau mal'an dipenuh akan batir itu atau bekas daripada bekas buah air. Nah, bekas ukurnya cebok air daripada mah lah. Bekas remah mal'anin yang dipenuh dengan ilmu dan iman dalam tu. Penuh ilmu iman dalam tu. Dalam Palestin tu lah. Dalam bekas suatu daripada mah. Fasyaqqa min al-bahd ila marakil batni. Maka membelah ia. Ini sini fasyaqqa, maka membelahlah ia Jibril, belah perut Rasulullah. Dukung ambil Rasulullah daripada tidur sini, Jibril ia dukung ambil Rasulullah letak di telaga Zamzam. Lepas tu belah, membelah ia daripada nahni ila marakil batni, belah daripada leher Rasulullah kepada malakil batni, kepada malaki baca sa'du dah, barang lebih bawah daripada perut. Malaki maknanya sebelah bawah perut, daripada leher tekuk ni, leher tekuk. Siapa faham akik tangan, siapa tak faham akik tangan, tak faham akik tangan, tak faham, tak faham akik tangan. Bukan tak faham jenera dak. Tak faham akik tangan, bukan tak faham jenera. Tak faham akik tangan deh. Lepas tu Fasyaqqa membelah Jibril mulai daripada ni, tekuk leher Rasulullah kepada malakil batni, kepada tepat bawah perut lagi. Lepas tu ia jahit lah. Jahit. Wa aku salah batnu bima'i zamzamah, jangan dibasuh perut Rasulullah dengan air Zamzam. Dibuangnya akan darah hitam yang ada di perut Rasulullah, yang situnya habuan bersyaitan. Tak adanya habuan syaitan dah Rasulullah. Kita ni ada lagi darah hitam, ada darah hitam habuan syaitan. Sebab itulah pok kita ni tidak maksum daripada maksiat. Tapi itulah pok kita ni berhajat istighfar banyak. Berhajat istighfar. Kenapa? Kerana ada hubungan syaitan tentu dah. Ada jatuh maksiat lah. Hati habuan syaitan daun hitam tu. Hati kita ni. Nak orang ada daun hitam. Habuan syaitan di situ. Maka terlepas dosa. Maksum lah. Tak lepas dosa. Bila tak lepas dosa, itulah. Tak jadi sikit banyak kena ada kerja. Sabiklah kena istighfar, astagfirullah banyak-banyak. Tentu malaikat haji basuh perutnya air Zamzam. Buangnya darah hitam dari perut Rasulullah.
Summa hikmatan wa imanan. Kami dipenuh akan perut Nabi itu akan ilmu dan iman. Tu dia. Sabit tu Rasulullahnya, bangannya sebab Quran. Siapa dia? Nak jadi super Rasulullah, bangan dia. Payahlah. Payahlah. Kemudian dipenuh akan perutnya akan malaikat Jibril lah. Penuh hikmat, ilmu dan iman. Masuklah hati ke perut Rasulullah. Rasulullahnya daripada lepas Isya tu malaikat bawa jalan dengan burak daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Itulah di perjalanan nama Isra. Isra maknanya di perjalanan pada malam. Daripada Masjid Haram dengan burak kepada Masjid Aqsa, di sekarang di Tel Aviv, di Israel. Mengetos sekarang. Sana, lepas tu naik bola Mi'raj, naik bola dari situ kepada langit. Kerana di situnya tempat tinggi daripada air lautnya 1 kilo. Saya guna ada. Ya situ, ia tinggi tempat situ, tempat Bait Muqaddis, ia tinggi daripada air lautnya 1 kilo. Mun Sabah lah nak naik ke langit. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 7. Lepas tu ziarah syurga neraka, timur sembahyang waktu sama Allah Ta'ala di arah turun. Siapa kepada Baitullah ni? Maknanya setengah ulama kata ia turun dari ia pergi Isra dan Mi'raj tu sebentar sangat. Ia turun tu maknanya tempat tidur Rasulullah tu panas lagi. Faham tak? Ia pergi sebentar ya. Tempat Rasulullah tu tidur tu dia panas lagi tempat Rasulullah tidur. Orang kata tak lama juga. Ya itulah dulu naik fajar daripada Pak Isya, dekat-dekat dengan naik waktu subuh, naik fajar, barulah turun ke Mekah ni, ke Kaabah ni. Itulah Syekhuna Baba Hussein, Syekh Hussein Suraji Sirat, Syekh Hussein Surat di Mekah. Ayat kata, tengok ulama kata pak tidur itu panas lagi. Bahasa yang surat. Kerana tiap-tiap tahun dia baca Isra Mi'raj di majlis pak yang ngajar tu. Sini baca juga dah. Baca juga. Tapi dah pondok bawah kau tak ada baca juga. Tu tengok lepas dah. Bulan Rajab. Kau baca, kau tak baca. Sini baca tak? Tak baca. Kau tak. Kau baca. Tak baca. Kalau baca hadis ni juga. Allah boleh. Baca surat Isra Mi'raj jauh pada kita muhtad. Kita Arab tak ada. Kita Arab Isra Mi'raj. Arab ada jauh pada. Kalau tu bidabatin abyadu dan bagli wa fawqal himad al-buraq. Dibawa datang. Lepas daripada mereka Jibril ia jahit dah. Dengan jahit Allah Ta'ala, jahit bahasa ketuhanan, ia jahit perut ia dari belah tadi. Lepas tu suruh jahit siap dah. Dan dibawa datang dengan binatang, seekor binatang yang putih. Ia kecil daripada bagal dan besar dari himar. Ia al-buraku, ia adalah binatang burak. Ini huwa, baca al-buraki boleh, al-buraku boleh. Khabar tak nama. Huwa binatang al-burak, nama binatang burak. Binatang burak ada sayap dia. Muka dia ada sayap bagi dia, binatang burak. Binatang bagi kenderaan bagi puak nabi-nabi masa dulu. Binatang burak ni. Jadi lajunya, cepatnya. Satu jakoh dia tu mana ialah kesudahan bagi mata kita nampak. Kesudahan kita kesudahan
tempat kesudahan bagi kita nampak. Sekali jagoh ya tu. Suk mata kita nampak. Dah. Nampak? Nampak tak? Mana suk kesudahan lah bagi kita nampak. Dia jagoh ya tu. Cepatnya. Lebih daripada itunya apa ni? Hak Houthi lagi. Hak Houthi, hak Iran. Hak Houthi ni jadi berdeh yo. Tengok berdeh besar hak Houthi, hak Yaman. Ia nak berdeh Israel ke. Hak cepat agak tu, super high tech. Pasal dengar berita. Berita Houthi Yaman baru ni lah. Ia berdeh, ia tembak alat berdeh dia tu. Alat tembak dia tu. Cepat juga. Hak Houthi, hak Iran, hak China. Daripada Yaman ni dan Adan ni dekat-dekat dengan serat 2000 kilo. Daripada Adan kepada Tel Aviv kepada Israel ni dekat-dekat 2000 kilo. Kalau ambil sini ke Kuala Lumpur, ia lebih cepat daripada kapal terbang lagi. Ambil sini ke sini Hanyai tak sampai 1000 kali. Ambil sini Bakok tu jauh Bakok lagi. Ambil sini Bakok lah lebih kurang jauh lagi. 10 minit saja ya. Cepatnya. Alat tembok Houthi baru ni. Cepat tu. Super high tech. Ustaz tak dengar? Super high tech. Cepatlah. Sabit tu cepat daripada kapal terbang lagi. Kali nak tembok kapal terbang mudah ya. Kapal terbang dia tak laju lagi tu. Tak laju lagi. Kalau dia laju lagi lebih kapal terbang lagi. Kalau kapal terbang daripada sini pergi Bakok dah. Kan pakai masa 2 jam, 3 jam. Hak dia pakai masanya 10 minit. Di sini pun sampai Bakok. 10 minit. 15 minit. Sampai dah. Lepas tu kalau pakai kapal terbang dulu 2 jam dah sampai. Di sini pun sampai 2 jam dah sampai. Mana lebih laju ya. Lepas tu burak ni laju satu lagi. Burak laju lagi satu lagi burak ni. Pantal kepada Jibril. Aku lah pergi sa Jibril. Ada potong hadis ni. Lepas tu dia nak burak kepada Masjid Aqsa. Lepas tu aku pergi, lepas tu di situ kan dia tamat buraknya di Baitul Qadir. Lepas tu Allah Ta'ala buat turunnya tangga. Daripada langit tu. Rasulullah pun naik tangga tu. Serta Jibril hatta ataina sama dunia. Hingga datang oleh kami Jibril dan Nabi kita akan langit dunia. Langit yang kita nampak ni. Kira ada malaikat jaga langit kata, "Man haza?" Siapa ini? Qala Jibril. Jibril ana Jibril. Kira ma ma'ak. Siapanya seakau tu? Kau berkata Jibril, Muhammad. Kira wa usi ilaih. Sungguhnya diutus akan Muhammad ke langit kah? Ilahi atau diutuskan akan Muhammad tu. Ilahi ila sama langit ni kah? Allah diutuskan. Allah Ta'ala suruh diutus akan dia kepada langit kah? Kau jawablah ya Jibril. Naam, adalah diutus Muhammad ke langit ni. Kau berkata dikatakan malaikat yang jaga pintu langit yang tamu kata marhaban bih. Sambut luahlah tepat dengan Muhammad masuk. Wa ni'mal majid ja'ah. Baik datang ialah datang Muhammad lah. Fa ataitu ala alaihi wa qala. Langit tamu jumpalah sama Tok Adam. Maka datang Tok Adam langit tamu, bawa naik ke lepas. Langit tamu ada Tok Adam situ. Tok Adam. Fasalun alaihi faqal. Aku bersalam Tok Adam. Maka kata marhaban bi mimnin wa nabiyin. Orang kata marhaban bika. Luahlah, masuklah luah tepat. Marhaban asalnya kalam nak sambut tetamu. Marhaban ahlan jadi ahli wa sahlan dan kemudahanlah
Jadi, seolah kau jadi ahli di sini lah, hei tetamu. Kalam sambut tetamu. Marhaban bika. Marhaban sambut tetamu. Marhaban ahlan wa marhaban, ahlan wa marhaban wa sahlan. Ahlan seolah kau ahli sinilah. Marhaban. Mana marhaban? Maknanya luahlah, tepat masuklah. Dengan dikau ni daripada anak cucu. Kerana bahasanya Muhammad kita, Nabi Muhammad ni anak cucu Nabi Adam. Ibnin bukan anak betul. Anak daripada cuculah, cucu cicit. Dan seorang nabi. Ataina sama atsaniyah, kami datang yang kedua pula. Wakil dikatakan ada malaikat jaga langit yang kedua. Man hadza, siapa ini? Qal, berkata ana Jibril. Qila maaf, siapa? Kata qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ursila ilaih, ada diutus kepada langit yang langit ila sama. Qala berkata na'am. Qila marhaban bihi wa ni'mal majid ja'a. Wa ataitu ala Isa wa Yahya qala marhaban bika min akhin wa abin wa nabiyyin. Langit yang kedua ni ada Nabi Isa, Nabi Yahya. Maka kata kedua orang, marhaban bika ya Muhammad. Masuklah, luah tepat dengan dikau daripada saudara. Kerana Nabi kita saudara pada Nabi dan seorang Nabi. Ataina sama asaniyah, datang langit yang ketiga. Man hadza ki Jibril, qila man maka qala ma qila wa qala sa'ila qala na'am qila marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a. Baik-baik datang Muhammad ni. Ataitu ala Yusuf falam tu faqala ma bi kami akhir nabiyyin. Datang kami Nabi Yusuf langit yang ketiga. Salam sama dia. Ataina sama ashabiah, mau datang langit yang keempat. Waqil man hadza qala Jibril, qila man maka qila Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila qala sa'ila qala na'am qila rabbi wa ni'man ja'a. Wa ala Idris, datang Idris langit yang keempat. Wassalamu alaihi, aku salam tak Nabi faqala marhaban bika min akhir nabiy qala sama sahabat khamisah. Datang langit yang kelima. Qila man hadza qila Jibril, qila man maka qila Muhammad qila wa sa'ila qila na'am qila marhaban bi wa ni'man maji'u ja'a. Ataina ala Harun, langit yang kelima Nabi Harun tu. Salam alaihi, aku salam tak daya wakil qala marhaban bika min akhir amal ataina sama sadisah qila man hadza qala qila Jibril qila ma ma'aka qila Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila ma usailih marhaban bihi ni'mal maji'u ja'a wa aitu ala Musa. Sallu alaihi faqala Nabi Musa langit yang ke-6. Faqala marhaban bika min akhir nabi falamma jawatu baka wa qila ma abkaka. Tak kala aku lakuh Nabi Musa kepada langit yang ke-7, ia menangis Nabi Musa ni. Menangis dia nangis. Tubik air mata dia. Takut. Nabi Musa nangis. Dia menangis dia. Kira maaf kaki. Mana tak ada apa khabar. Apalah yang menangis? Sebab apa boleh akan menangis? Musa. Ada kata nangis buat apanya Muhammad ni Nabi yang akhir kali, Nabi yang akhir bagi puak Nabi, akhir bagi puak Rasul-Rasul. Lebih kali Muhammad ni. Dia menangis. Qala, berkatalah Musa, ya Rabbi, hai Tuhan aku, hadzal gulam. Wakil ada kata boleh jadi malaikat kata sama dia. Hidup aku ya tu, hadzal gulam, ini kerana Muhammad ni. Allah zuwa sampai adi, ya dukul jannah min ummatihi afdalu mimma yakulu min ummati. Ini kerana Muhammad ni jadi bakit jadi Rasulullah lepas aku mati dah. Masuk syurga dari umatnya lebih banyak. Afdal lebih banyak. Dapat afdal fa'in bagi ya dulu. Yang datang ma'un. Dapat masyarakat umat ialah lebih banyak daripada masuk pada umat yang masuk ia akan syurga. Apa dari umat aku. Umat aku masuk syurga sikit je. Umat budak ni umat so banyak umat dia. Aku pasal deki dia. Umat puak dia tu, puak dia banyak masuk syurga lebih daripada umat aku masuk syurga lagi. Saya menangis tu. Lepas tu para sahabat langit yang ke-7 pula. Qila man hadza qila Jibril qila man maka qila Muhammad qila wa qala ilai marhaban wa ni'man maja'a fa'ta ala rahim sallallahu alaihi wa sallam habiki min ibnin wa nabiyyin. Ibnin kerana bahasa Ibrahim tu pok
Tok nenek bagi Nabi kita tapi Ibnin. Kerana Nabi kita ni sebagai anak cucu Ibrahim. Langit 7 anak Ibrahim. Ingat kalau lah nak periksa langit yang 7 Nabi mana, langit yang ke-6 Nabi mana. Kau ingat tu? Ingat. Langit pertama Nabi mana? Atau Adam. Kau ingat. Langit kedua siapa dia? Kau ingat. Langit 7 Nabi Ibrahim. Farafa'na liyal baitul ma'mur. Kita kalau ilahkah langit 7 kah? Di akak aku nya akan baitul ma'mur. Bait Makmur sepon Baitullah. Ialah Baitullah yang diramaikan dengan malaikat tawaf dia dan masuk tempat dia. Yang diramai dengan puak malaikat. Iaitulah kalau lah jatuh batu daripada Baitul Makmur, betul lah jatuh kena ke Baitullah di Mekah. Betul Baitullah lah Baitul Makmur tu. Yang diramai oleh malaikat masuk. Sehari malaikat masuk kepada Baitul Makmurnya, tawaf situ, masuk ibadat sama Allah Ta'ala. Sebab kita masuk tawaf Abdullah lah. Sehari 70,000. 70,000 sehari. Kalau masuk dah, tak masuk dah. Mana tak ada ulah masuk supaya dengan puak kita ulah tawaf duduk. Dari kata banyaknya mereka. Sehari 300,000. Sehari saja 70,000 sehari. Masuk dekat. Tubik-tubik tak masuk dah. Tak ulang masuk dah. Lain pun tak masuk. Dari kata malaikat banyak. Manusia kita ni sikit sangat ada ulang tawaf betul lah. Nak tahu ulang kita tawaf. Nah ni apa nak kita tawaf pula ni? Apa puasa ni? Buat umrah pula. Tapi haji dah buat dak lah. Nah haji tak lagi dah. Umrah dak buat dah. Umrah. Apa ni? Padah dah. Kalau siapa dia supaya berulang banyak kali hadir Mekah dah. Ada kapung lah. Dah. Tapi nampak ada hikmat juga. Hikmat juga bila pergi buat umrah, buat haji Mekah. Nah, iaitulah kita kena bawa beli kaca hijau. Apa nama dia ni? Anak ustaz ni. Nama apa? Saifullah. Faham tak itu kacang hijau? Kacang hijau. Kacang hijau. Kenal? Bawa lah kacang hijau lagi. Ada hikmat. Bawa tu. Bawa pergi Madinah sekali. Bawa Mekah sekali. Bawa pergi kacang hijau. Kacang hijau. Kenal? Kacang hijau dia buat bubur. Kenal dah? Kacang hijau. Kalau bawa kacang hijau. Kalau siapa dia pok siapa dia pergi buat umrah, buat haji, bawa kacang hijau. Bawa kacang hijau ni pergi burung merpati Madinah, Mekah Madinah. Ya burung merpati dia suka nak makan kacang hijau. Bawa pergi boleh sekilo, beli tempat itu sekilo, ke Madinah sekilo, Mekah sekilo. Bos apa di nampak burung merpati banyak kan? Semua makan. Boleh sekali. Siapa Mekah pula semua makan habis. Jadi dengan ia ingat kita boleh berdoa ke sahabat kita. Burung merpati tu. Boleh je berdoa bagi kita. Lepas tu doa kita pergi sama dia pula. Tahu tak apa boleh pergi pula. Kita pergi sama dia. InsyaAllah. Tahu tak apa boleh pergi pula. Buat umrah pula. Boleh pergi hadir tiap-tiap tahun. InsyaAllah lah. Jangan lupa. Nak bawa pergi. We jamu. We makan. Burung merpati tu. Burung merpati dia doa. Dia ingat kita.
Doa bagi kita ni. Ia ingat kita, ia doa. Kita nak balik kepada Mekah Madinah pula. Tu. Ada hikmah ya. Ada hikmah lah. Tiba-tiba perasaan tu Jibril. Aku tanya Fakar Jibril. Aku tanya, apa ni Baitul Ma'mur ni? Mananya Allah Ta'ala suruh malaikat akak Baitul Ma'mur Rasulullah nampak. Tanya ben Fakar Jibril, halal Baitul Ma'mur dah. Salli fi kulli yawmin sab'una alf malakin. Semayang padanya tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Idza kharajul lam ya'ud ila akhir ma alaihim. Bila keluar daripada Baitul Ma'mur tiap-tiap hari 70,000 malaikat tak kembali kepada Baitul Ma'mur. Tak yang ada kembali semula dah. Akhir barang di atas mereka itu. Mana akhir dah. Akhir bagi masuk yang diauji atas mereka itu masuk Baitul Ma'mur. Kali tamu kali akhir. Dari kalau malaikat Allah Ta'ala banyak. Sehari 70,000, sehari 70,000. Daripada berapa juta hari dah. Tak malaikat masuk hari-hari. Tak ada ulang dah. Dia masuk dah. Di akhir bagi barang di atas akhir bagi masuk. Masuk kali tamu akhir bagi akhir lah. Awal akhir itulah. Kali tamu tu lah, dah akhir pun kali tamu tu lah. Tak ulang masuk dah. List itu muntaha. Ni aku akan semuntaha pula di atas langit 7 tu. Sidrah maknanya down. Itu kata faham berdarah. Faham tak? Saifuddin. Saifuddin. Faham tak? Faham darah. Faham tak? Faham darah. Faham darah. Buah berdarah. Buah berdarah. Tak faham. Buah berdarah putih-putih. Pesan ni ada, pesan lengan ada. Buah apa sini panggil? Tak buah berdarah. Batu tak faham ni Saifuddin. Tak pasal makan lah. Buah berdarah. Bidara. Buah? Buah bidara. Berdarah, bidara dekat-dekat ya. Buah bidara. Buah bidara dia, buah bidara. Buah bidara, badara. Buah bidara. Buah bidara. Lebih kuranglah Allahu Akbar. Jadi lebih kurang ya bidara. Bidadari. Lebih kurang. Pitah je lah. Buah bidara, buah bidara. Buah bidara dah. Kalau sebelah tani panggil buah bidara. Buah bidara. Di sini bidara. Pitah-pitah ambil lah. Mudah-mudah ya. Dekat-dekat ya. Lah. Lepas tu itu sidrah. Asalnya faham bidara. Faham dara. Faham bidara. Muntaha. Muntaha ni sifat ya. Kita dapat sifat pada maksud sifat ya. Muntaha yang kesudahan. Makhluk di bawah ni kesudahannya naik sampai situ. Mana kesudahan? Makhluk bawah ni naik sampai situ. Tak boleh naik lakoh dah. Tak boleh lakoh sir muntaha. Malaikat di atas tu pula turun. Turun kesudahan situ juga. Tak bolehnya nak lakoh situ. Muntaha mana kesudahan. Kesudahan makhluk daripada bawah naik sampai kat tu ya. Tak bolehnya lakoh situ. Kesudahan. Lepas tu makhluk di atas tu pun, malaikat atas tu pun turun-turun sampai kat tu ya. Tak boleh lakoh dah. Mana kesudahan? Kesudahan. Muntaha. Punya Nabi Kahaka'anu ila Hajarah. Maka tiba-tiba Isa Sojaya Nabi buah bidara tu, buah bersidrah, buah ya tu seolahnya dengan saya seolah qolah ai di Hajar, di negeri Hajar. Hajar ni nama negeri. Gilal mana qolah ai. Faham tak qolah ai? Qolah ai, faham tak qolah ai? Siapa tak faham angkat tangan. Qolah ai. Besarnya sepuluh dengar. Itu dikata Nabi dia, buah dia tu.
Buah ia besar, kolak air besar. Kolak air. Kolak ambil air semayang. Kolak air di depan di tepi masjid. Kolak air. Apa? Besar. Buah ia tu. Besar. Tapi pak kita lah ni besar agak. Baba beli baru ni di Mesir. Besar ni beli. Dia mau bui besar. Tak pasal nampak Mesir. Pak kita besar tak? Buah darah. Kecil dia. Besar ibu tangan. Ibu tangan. Tapi bapa pergi Mesir baru ni, Allah besar. Ambil biji dia kali. Dia tanam, dia nak tumbuh gedak tahu. Besar ni. Oh, sedap makan. Besar. Lepas tu ambil dah lah 3-4 biji dalamnya tu. Ambil balik. Ambil balik. Lepas tu cuba nak camuh tengok. Nak camuh. Nak camuh. Nak camuh dalam bekas sikit dia tumbuh. Bawa tanam lah. How nak itu kedak. Nak buah kedak. Kalau tak berkahwin, kebanyakan kalau berkahwin baru dia derah buah. Kalau lah kita tanam dengan biji dia kurang. Sepuluh dengan biji harum manis. Kenal harum manis? Di mana harum manis banyak? Di mana? Tempat harum manis di mana? Apa harum manis? Siapa kenal harum manis dik? Mahal harum manis ni sekilo. Dekat 100 riyal. Kilo 50 riyal sekilo mahal harum manis. Apa harum manis? Buah paus dulu lah. Kenal buah paus? Buah paus jenis harum manis dia panggil. Di mana tepatnya? Pulih ni arau. Itulah tepatnya sana. Kalau tanam sini tak buah. Kalau jauh tak buah. Udara sana. Udara tak sama. Udara tanah, udara ya. Tapi setengah tu kalau ambil buah, ambil pahal ya kahwin dah tu, tanam buah juga. Kalau bawa pergi ke Terengganu, tak buah pun jadi. Tapi tengah kata buah pun jadi tak itu. Tak manis supaya dengan diarau, dipelih. Dia kata, tak manis supaya dek nu. Tapi kalau di tani ni, ya bawa pergi ke tanam hak kahwin lah. Faham tak hak kahwin? Hak kahwin lah, bukan tanah dengan butir ya tak ah. Tanam hak kahwin, dia buah dia buah. Di petani pun berbuah. Lepas tu tapi tanam butir ya. Nah, tanam butir ya. Dia naik, tumbuh juga tapi tahu nak buah kedak tu. Tapi kalau kita ambil beli hak kahwin dah tu tinggi pala dah. Kita tanam setahun buah dah. Mudah nak buah. Asal Terengganu tak? Lepas tu dipelih. Beli hak tinggi pala dah. Tapi di Kelantan tu dia mau bawa pergi tanah sana buah tak? Buah tak? Tak. Tak pasal bawa pergi. Tak pasal pergi di arau, dipelih. Kalau bawa ni pahau sah. Bawa tinggi, pala dah. Kita tanamnya setahun. Buah dah. Kita tanam setahun buah dah. Tapi dia mengatakan ada kalau jauh daripada arau tu buah juga. Macam kata buah. Tapi tak manis. Dia mengatakan ambil di Kuala Lumpur ada buah juga. Faham ya tu. Buah tapi tak manis seperti dengan arau. Manis dah lah tu. Faham? Harum manis. Biasa makan tak? Tak biasa makan lagi. Mahal boleh jadi. Mahal sini ya. Sekilonya no sekilo. Kok ni? Ni lah ni tengah ada buah lah ni. Lah ni tengah ada buah. Besar-besar ni lah ni. Tengah ada buah ni. Nanti lepas haji masak lah. Masak apa haji ni. Tengah ada buah lah ni di arau. Baba ni balik pada ngajak arau dah. Dah ngajak arau tafsir Jaling. Ngajak arau di Pondok Ustaz Zahid. Ada kau ni pula. Itu jadi
Biasa beli tak sini? Abang Meh. Biasa beli tak? Tak bisa makan lagi? Mahal ke? Itu dia. Berapa kilo? 50. Lebih ke. Tak nak. Tapi masa ya banyak tu sekilo 20 ya ya. 20 ringgit sekilo. Tak biasa makan lagi. Tak lagi. Tu dia. Tapi mahal sungguhlah. Boleh beli dia odak dia apa lah. Beli dengan itu dengan apa? Sekilo. Kalau 30 ya tu. Nah, kalau masa mahal ya 50, 30 lah. Masa murah ya 20 ya ya. Masa murah ya masa banyak ya. Habis. Warukah ka'anu azanu fujul. Dan daun bagi Sidr Muntaha tu seolah-olah ni besar sepuan dengar telinga bagi gajah. Fujul jamak fil. Fi atriha anda ahirin. Pada bumi tu ada 4 sungai. Nah, halawan batinan dan zahiran. Dua sungai itu dua sungai itu batin keduanya dan dua sungai itu zahir keduanya. Dua sungai batin ya air tu kepada syarga. Batin. Air mengalir ke arah syarga. Dua sungai tu. Ya kan sungai Salsabil dengan sungai Kausar. Yang ada lah ialah syarga tu. Dan dua sungai yang zahir keduanya di dunia. Dikatakan sungai Nin dan Furat. Asalnya daripada Denua lah. Air sungai Nin, air sungai Furat. Air sungai Nil adalah air di Mesir, sungai Nil. Itulah. Ya panjangnya. Kalau tengok sejarah sungguh tu, ia nama yang kedua. Di Eropah ke Amerika ada sungai panjang lebih daripada sungai ini lagi. Sungai ini nama yang kedua. Tak ingat Tubik lah berita Tubik. Di Amerika sama di Eropah. Tapi sungai ini ni paling panjang kali dah. 6,000 kilo lebih. Sungai Nil. Panjangnya 6,000 kilo lebih. Panjang sungai Nil ni 6,000 kilo lebih. Panjang ya. Lalunya 8 negara bagi negara Afrika. 8 negeri. 6,000 kilo lebih panjang sungai Nil. Akhirnya dia dombiak. Keluar kawan laut Atlasi, laut Amerika, laut Eropah. Tubiknya di dombiak. Daripada lalu kepada Mesir, daripada negeri Afrika 8 coba jaduan tengok. Bukalah internet. Itu tubik Sungai Nil. Dan Sungai Furat ni itulah. Sungai Furat ni di Iraq. Furat. Di Iraq ada sungai yang masyhur. Satu Sungai Furat, yang kedua ada Dajlah. Dajlah dan Furat. Apa masalah? Ada setengah jam ni dah. Itu dua sungai yang zahir. Kedua dikata Sungai Nil dan Sungai Furat. Pasal tu Jibril fakalah. Tanya Jibril. Mau kata Jibril. Amat tahim fa fi jannah. Adapun dua sungai yang batin keduanya maka ada syarga. Dia kata Sungai Salsabil, Sungai Kausar. Nama sungai yang mengalir daripada Humi Sirmudhan ni kepada syarga. Satunya nama Sungai Salsabil. Yang keduanya Sungai Kausar yang masuk syarga boleh kita minum air. Kerana oleh syarganya 4 sungai syarga. Ada sungai bawah mahligai kita, bawah rumah kita. Iaitulah sungai daripada air tawar, Sungai Kausar, Sungai Salsabil, sungai daripada air daripada laban, sungai daripada susu
Sungai pada menisan madu, misal madu lebah ni. Dan sungai daripada air arak. Pak sungai. Dah syarga. Fama zahirani fa an-Nil wal Furat. Adapun dua sungai zahir itulah asalnya keluar daripada sementara ia sungai Nil dan sungai Furat. Nah, sungai ini di Mesir. Mesir itu tempat kesudahan Mesir lah. Tapi mulai daripada Afrika. Ia asal-asalnya di Sidra Muntaha lah. Wan Furat dan sungai Furat. Sungai Furat ni sungai di Iraq. Sungai Furat nama sungai. Nama sungai di Iraq tu. Sungai Nil, nama sungai Nil di Mesir. Sungai Nil ni sungai yang berkah. Siapa dia di Mesir dapat minum air sungai Nil, man syariban Nil yarja'. Tapi pakai riwayat itulah. Jadi hadis Nabi wallahu alam lah. Pakai masyhur kata man syariban Nil, siapa dia dapat minum air Nil, yarja' boleh balik pula kepada Nil, kepada Mesir. Sebab bodoh. Tiap-tiap tahun boleh balik Mesir. Kerana di sana boleh minum air Nil. Sebab bodoh boleh balik Mesir nak tahun. Man syariban Nil yarja'. Siapa dia pergi Mesir dah boleh balik lah. Mesir ni tepatnya ilmu banyak situ tu. Ikut nak mengaji ilmu apa, ilmu akal lah, ilmu adat lah, ilmu fiqh lah, cukup ilmu qiraat lah, ilmu akal. Ilmu akal ni ilmu cara makulah, ilmu cara isau guji, ilmu cara mantik, ilmu akal apa nama? Ilmu adat, nama sarah lurah bolu cukup masya-Allah. Mengaji situnya 20 tahun menjadi tak habis. Banyak syekh, banyak guru. Lepas tu mengaji ilmu qiraat, mengaji khat. Apa cukup? Baru ni di Masjid Azhar ada khat, ada tulis bahasa Arab ni. 20 khat. Ada sekolah ya. Khat tulisan molek-molek. Tulisan di Masjid Azhar tu. Ada tulisan. Masya-Allah sungguh. Jadi sungguh. Sebab itu semai syarabanin nyarja. Bapa balik nak datang. Sukanya ziarah kubur Imam Syafi'i. Sukanya ziarah kubur. Baru ziarah ni. Kitab ni. Fathul Bari ni. Maka kubur sana juga ni. Dah ajak sekolah ni. Sekolah ni pun ziarah dah kubur ya. Kubur Ibn Hajar sekolah ni. Sudah ziarah kubur Imam Syafi'i, ziarah kubur Ibn Hajar sekolah ni. Dia mau tarmim, dia mau islah bagi yang baru ni. Molek comel. Kubur, makam kubur Ibn Hajar sekolah ni. Dan tempat masjid yang ia mengarang kitab Fathul Bari pun baru tengok dah. Dia Hud Fatimiyah. Ni kitab ni, kitab Fathul Bari ni. Tempat yang mengarang kitab Fathul Bari. Dekat dengan makam kubur Imam Bulkini. Lepas tu ni pada hari ni insya-Allah so lagi Umdah Umul Qari. Umul Qari ni makam kuburnya duduk di Mesir juga. Badruddin Aini. Umul Qari ni makam kuburnya duduk tepi Azhar. Duduk tepi benar-benar. Tepi Masjid Azhar, masjid lama tu. Tepi Azhar. Ia kubur dia sekali dengan anak murid dia ni Irsyad Sari. Ibn Hajar Al-Qustullani. Lain pula. InsyaAllah ia Irsyad Sari. Dua anak murid dengan guru, dua orang ni. Kubur duduk sekali. Makam kubur sekali. Ni. Umdatul Qari, ia Hanafi tapi masyhur Hanafi syarah Umdatul Qari. Dengan Irsyad Sari, Baba Mer pegang. Lepas tu nama Ibn Hajar Al-Qustullani. Lain dengan Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani tuan kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari. Adapun Ibn Hajar Al-Qustullani ulama Hanafi. Adapun Fathul Bari Ibn Hajar ni ulama Syafi'i. Masyhur Syafi'i.
Lepas tu Al-Qustul ni Umdatul Qari. Hani Qari ni dia ada Badrul Aini ni dengan Ibn Hajar Al-Qustulani lah, dengan Al-Asqalani. Ni Al-Qustulani tuan kitab Irsyadus Sari, Syarah Bukhari juga 10 jilid. Lepas tu hak ni Umdatul Qari. Syarah Bukhari juga banyak orang syarah Bukhari. Lepas tu hak ni kedua ni ulama fiqh Syafi'i, fiqh Hanafi, ulama Hanafi. Fiqh Hanafi, Hanafi ni kitab Hanafi Qari ni. Kubur makamnya duduk sekali. Ibn Hajar Al-Qustulani dengan Imam Badruddin Al-Aini kubur sekali di tepi Masjid Azhar. Tepi masjid lama tu lah. Dekat tu lah. Baba Zairah dah lama dah tu. Kedua orang ni. Semua hudud alai khamsu salatan kami fardhu takunya 50 sembahyang. Allah Taala sendiri, tidak wasitah Jibril di arasy. Tapi jangan suka Allah Taala bertepat di arah. Kerana hadis Isra Mi'raj ni tak soleh kata Allah bertepat situ. Semacam tu juga. Janganlah kita faham kata semacam Wahbi dia berdalil bahawasanya Allah Taala duduknya di arah. Jalasa wa qa'ada. Istawa mana jalasa, duduk tak arah. Bizati nazak Allah Taala. Maka itu semua kaji satu jising, tu khaya-khaya saja. Tuhan dia satu jising, jiring. Yang ada lah ia tak arah. Dia ada telinga, ada mata bagi dia hakiki. Dia macam buat mujassimah bagi. Bukan salah. Salah lain. Salah ia ada takwil ijmali. Ia tidak takwil ijmali pun tak pakai zahir. Abang ahli zahir nama dia tu. Ulama ahli zahir nama sesak saja ulama ahli zahir nama. Ahli zahir. Ia pegang zahir Quran. Tidaknya ubah lafaz Quran hak mutasyabihat tu. Lepas tu dalil pula nyokong kata bahasanya Allah Taala dia tak arah. Duduknya la jalasa dia arah bi zatihi. Istawa ala bi zatihi. Aduh. Dengan zat Allah Taala dah bizatihi itu ambil mana tu? Rekoh saja etikok ya. Etikok rekoh saja bid'ah tu. Dia kata Allah Taala berjihad di atas arah. Salah isbitu najah lillahi ta'ala. Ni juzuk yang 2 bagi Fathul Bari ni. Allah Taala berjihad ni salah soleh mengisbat jihad. Salah seorang mana? Seorang salah. Di hadis mana kalau Nabi soleh kata jihad Allah Taala berpihak berjihad. Jihadul ulum, pihak atas. Tak ada. Dia bahau saja di atas salah. Cuba sebut nama seorang daripada sahabat. Cubalah sebut nama seorang daripada tabi'in. Cuba sebut seorang nama tabi'in. Seorang mana yang isbat kata Allah Taala berpihak atas. Tak ada. Dia bahau saja. Dia ubah nama. Ubah nama. Asalnya Wahbi. Asalnya pengikut penyokong Muhammad bin Wahab. Bila kata ni mu Wahbi, malu dia. Mu pengikut Muhammad bin Wahab, Wahbi pun beralih nama dari Wahbi kepada Salafi. Beralih kepada Salafi itu. Salafi ini jalanan Salafi yang Nabi mengaku dah kata khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun. Lepas tu dia nak etikad supaya buat dia. Dia lari supaya dengan buat Arqam lah. Arqam, dia mau Arqam kena kuat di kerajaan, lari ubah nama lain. Arqam nama apa? Nama Pak Mulafikin. Nama apa lagi? Banyak jitera tu buat Arqam. Lalu ubah nama Pak Mulafikin tu. Ubah nama apa? Banyak nama dia buat Arqam ni. Dia ubah nama ya. Takut dia mana ubah nama dia Arqam kalau nama lain. Sama buat ni. Sama buat ni. Tapi buat Arqam ni bapa tengok surat dia sama buat itu.
hak sama dengan guru yo. Hak pelat-pelat guru yo. Ustaz Asy'ari tu. Guru yo. Lah ni ada di Kuala Lumpur, Argam. Ada dah. Ada lagi, tapi ada seluruh dunia dah. Jualan yo tu. Seluruh dunia ada di Mesir ada lagi ni. Kedai Argam ada lagi. Oh, hebat pok yo bab nego. Mana bab nego dia tu. Nah sama. Hadis fardu maknanya hadis Isra Mi'raj tidaklah Nabi soreh kata Allah bertempat situ. Dia fardu. Allah berjumpa dengan Nabi berjumpa dengan Allah Taala. Nabi berjumpa Allah Taala. Ada nampak Allah Taala. Kata dak dengan tu nampak di arah. Tapi tak soreh Allah bertempat situ li. Demikianlah Allah Taala bercakap sama Nabi Musa. Di kaki bukit Duri Sina di Mesir. Satu wakallama Allah Musa taklima. Satu masa terima Taurat bersama di bukit Duri Sina di Mesir. Di situ pun tidak ada soleh kata Allah bertempat situ. Tak ada soleh juga. Di situnya Wahbi tak berdalil lah kata Allah Ta'ala bertempat di bukit Duri Sina. Tak lah. Kerana kita serupa dengan akidah ya. Lepas tu padahal di antara Nabi kita berjumpa Allah di arah dan Nabi Musa berjumpa Allah Ta'ala di bukit Sina. Sama saja. Sama-sama berjumpa. Sama-sama khitab sama Allah Ta'ala dengan dia. Allah Ta'ala anallah. Sama-sama khitab. Allah Ta'ala khitab sama Nabi Musa. Cakap sama Nabi Musa. Sama saja. Nabi kita pun Tuhan fardu 5 waktu. Kita sama dia. Sama saja. Tapi ni bahasa dia berdalih hak ni. Kerana setuju dengan kata Allah Ta'ala duduk atas pihak arah. Tiba-tiba tak berdalih dengan Nabi Musa ni cakap sama Tuhan. Tak berdalih kata Tuhannya ada bertempat di bukit Duri Sina. Tak. Pelik deh. Berdalih hak ni, hak nu sama je tak berdalih. Tak pegang dalil mana tidak sahih kan? Tidak sahih kan? Nabi Musa bercakap sama Allah Ta'ala. Tak sahih ke mana? Quran kata. Quran sendiri kata. Wa kalama Allah Musa taklima. Tak sahih di mana? Ni Allah Ta'ala sendiri kat Isra Mi'raj ni hadis Bukhari saja. Hak nu al-dalil Quran sendiri tak berdalil kata. Dia tak berdalil lah kata Allah Ta'ala duduk di bukit Sina tu. Dia tak setuju dengan akidah ya. Akidah ya Tuhan duduk tak arah. Dia pelak situ. Pelak panggil. Suka berdalil. Hak mana cari dalil. Bahasa apa kata kena dia. Padahal tak sepenuh dalil ya. Tak sepenuh dalil ya. Jawab kita kata ni. Soreh kata ni. Tak nak soreh. Tak ada Nabi Tarayak kata Nabi Allah bertempat situ. Ada Isra Mi'raj ni. Jawabnya. Mana soreh? Furidat alaihi khamsu salat saja. Mana? Mana soreh kata Allah telah bertempat di arah. Ada khoy-khoyat, ada mikir seorang saja ya. Akidah ni. Berdalil ni. Ada mikir seorang kita. Mana di masalah di mana? Di mana hadis ini menunjuk di atas Allah Ta'ala bertempat. Dengan jalan mafhum pun mana? Jalan mantuk mana? Mantuk bagi hadis. Mafhum hadis di mana? Mantuk ada ke tak? Mantuk hadis. Mafhum hadis ada ke tak? Kata Allah Ta'ala bertempat di arah. Dah hadis Islam. Tak ada. Mana ada di mana? Dalam kalam Allah sama tu juga. Mantuk dia, mafhum dia tu tidak ada menunjuk di atas Allah Ta'ala nya bertempat di bukit Duri Sina. Fakban tu hatta jitu Musa faqala. Sudah Allah fardu 5 waktu sembahyang, aku berhadap lah. Balik. Saya datang sama Musa. Musa duduk langit berapa? Saifuddin. Langit yang ke 6.
Ia lalu kepada Nabi Ibrahim, langit yang 7 tu senyap. Senyap tak kata apa. Ia lalu kepada langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Musa wow. Berapa lahir Muhammad? Allah Taala fardunya no. Bagi tanyalah. Fakir kata, ya Musa, masa tak aku buat. Berbatak kau di atas langit, di atas arah belah mana? Berbatak kau. Belah mana berbatak kau? Kuntu furidat alayya khamsu salatan di fardunya. Kon berkata, ana ala bina minka. Aku lebih aling dari akau dengan manusia akau. Aku lebih aling lagi. Aku tahu perangai orang. Malah aku ni dulu mu lagi Muhammad. Aku ni Musa yo biasa tajribah manusia dah dengan fardu sembahyang. Malah buat ni buat manusia malah. Mengaji lagi malah. Kalulah mengaji malah tu kan tentulah sembahyang kau lebih lagi lah. Nak sembahyang 5 waktu bukan mudah. Nak lekat 5 waktu bukan mudah. Allah, nak lekat subuh bukan mudah. Lebih lagi duduk di Mesir sejuk. Oh, nak subuh lah sejuk sungguh. Tidur ialah sedapnya. Berbangun tu dekat asar tu, jamak zuhur asar selalu dah. Sejuk, tidur sejak. Ya, kalau bini sana sedap. Bini sedap, tidur dakak. Dakak sedap dia, sejuk. Saifuddin kena berkahwin lah. Lagi Mesir kena berkahwin. Berkahwin dulu pergi Mesir. Boleh berdakak bini tu. Sejuk kan tu. Oh, sejuk sungguh. Dia sejuk tu kan, malah nak bersubuh, malah nak pergi mengaji, hadir mengaji. Oh, kena mujahadah kuat. Mujahadah kuat. Sebab kita pun tak sejuk, tak panas ni pun malah dah. Bang subuh dia. Kalau sana kau lebih lagi, mujahadah kuat tu. Lawan nafsu kuat. Sabit tu lawan tak mengaji, tak cukup sembahyang waktu. Tak sembahyang di mula lagi kalau tak mengaji. Bolehnya seminggu sekali Jumaat tu Minggu sekali Jumaat tu lah kalau tak mengaji. Tabiatnya malah sembahyang ni kerana tak nampak balasan di dunia bila sembahyang. Tak nampak balas, Tuhan balas. Halo, tak ada nampak. Berkata boleh sembahyang boleh duit. Kau duit dak. Sembahyang sekali boleh duit. Buah jadah tu dak. Dia tak nampak lah. Tak nampak balasan. Dia tak nampak balasan dia payah. Dia payah. Sampai kena mengaji hingga jadi dapat taufik iman Allah Taala. Bila dapat taufik iman tu jadi geraklah. Mengaji hingga jadi dapat taufik iman tu baru jadi. Alah tu baik soin dah. Asal malas. Aku duk pisah-pisah sama buat dia. Supaya mereka itu lekat semayang. Sampai habis pisah dah. Habis semayang. Malah lagi tu buat dia. Manusia malah. Wa idza umakala tutik, umat kau tak kuasa semayang sehari 50 semayang tu tak kuasa. Fajak ila rabbi fasalu. Baliklah ke Tuhan kau, minta akan Tuhan ni minta takfir lagi. Minta kurang daripada 50 lagi. Pada dia wala ta'aluhu. Aku balik sama Tuhan ke arah. Aku minta sama Tuhan, minta takfif, minta ringan daripada 50 semayang. Faja'ahlah arba'in. Maka menjadi Tuhan akan 50 jadi 40. Dia lekatnya sekali minta Tuhan kurangnya 10. Ada setengah riwayat tu 9 kali minta. 9 kali jumpa dengan Nabi Musa. Tuhan kurangnya sekali 5. Dah. Jadi lekatnya 5 waktu di hari ni. Ni riwayat ni kata Tuhan kurangnya sekali minta tu 10 sembahyang. Lekatnya 40. So mislahu kepada seumurnya. Seumur rojak pula. Bila dapat semua rojak. Mana seumur ni mana ya rojak. Ya balik kepada Nabi Musa. Musa tahu 40 tu. Umat mung tak kuasa nak buat 40 sehari semalam. Balik rojak pula. Rojak pula sama Tuhan. Seumurnya. Summa salah batu rojak Tuhan takfif. Ringannya lekat 30. 2 kali dah. Sekali 20, sekali 20. So misal seumur tu. Seumur bagi
Iqbal berhadap kepada Musa dan seumur bagi rojak kepada Tuhan. Faja'ala asyirin, maka Tuhan menjadi 20 pula. Ini kali 3. Ini 3 kali rojak. Ada setengah hadis kata 9 kali rojak sama Allah Ta'ala. Ini 3 dah. Kurangnya sekali rojak tu, sekali rojak Tuhan tu 10. Lekat 20 dah. Mislahu faja'ala asyiran. Lepas tu seumpama bagi balik kepada Musa dan kembali sama Tuhan pula, maka Tuhan menjadi 10 pula lekat 10. Ini yang keempat, yang keempat. 4 kali soal dah. 4 kali rojak sama Tuhan dah. Pakai Musa pula. Faqala Musa, mislahu pula. Musa kata sepuh tu, mislahu Musa kalam awal. Wa ma aku tak kuasa lagi 10 semayang pun tak kuasa lagi. Malah lagi itu 10 tu. Tiba-tiba rojak pula sama Tuhan. Faja'ala khamsan. Maka menjadi Tuhan akan 5 akan 10 jadi 5. Kurang pun 5 pula. Berapa kalinya rojak balik sama Tuhan? Ya 5 kali dah. Lekatnya sekali 10. Lekatnya 10. Lepas tu kali kelimanya 5 kali kurang. Lekat 5. Dekat 5 atas Musa pakar masuk atas. Bahawa rojak ni balik kepada Musa pula, turun kepada langit yang ke-6, jumpa Musa. Maka kata Musa, maksudnya ta'akal aku buat. Kuntu ja'alah khamsan. Menjadi Tuhan akan salawat sembahyang 5 waktu. Faqala misluhu. Faqala kata Musa, mislahu mislakal awal. Kata sepuluh kali dulu kata, umat aku tak kuasa 5 sembahyang pun malah. Apa dia ni subuh lah malah kali. Malah bangun kali subuh tu. Allah, kekeh ya subuh ni malah. Apa lagi tok pakai pondok ni? Kekeh ni duk tah bala pondok mabur kan. Bala tidur tah bala. Kalau duk pondok malah geruk pondok. Sutih pondok Allah. Tidur dah bala. Tidur bala dah bangun dah tidur pondok pula. Tak bangun sembahyang Jumaat. Allahu akbar. Pasal nak marah sungguh. Malah godeh dah. Malah sakit tangan. Tak godeh lah ni. Godeh pun sajut. Teruk sungguh budak. Teruk. Semayang ke dok, balik tanya. Semayang dok? Dok. Dok lagi. Gerak dia di tah bala. Tah musalla pas semayang di marasah. Gerak kak. Bangun pergi pondok. Tidur pondok pula. Bangun dia pagi. Lepas masuk kelas. Tanya, semayang lagi? Dok. Tak semayang lagi. Subuh, Jumaat tak Jumaat. Lepas tu duduk pondok tu. Duduk rumah kalau lebih lagi. Semayang ni berat sungguh. Wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Semayang ni berat. Malaikat tak tahu khusyuk sungguh. Ngajilah barulah lekat 5 waktu. Ngaji dah pun nak lekat lu pakai main. Duk guru letih lah nak jaga pok yo. Letih. Kalau lah godeh yo tu, godeh itu ikut godeh. Dia tak manfaat. Nampak? Godeh saja, sakit tangan saja ya. Tak hasil beri manfaat apa. Kena denda hal lain lah. Kalau malas semayang. Pun tu fasalam tu. Aku bersalam. Maka kata ia Nabi Musa, mislahu kalam awal. Kata sebab dulu. Tiba-tiba aku rojak Tuhan pula kali kanan. Salam aku bersalam sama Allah Taala. Panu dia maka dipanggil tu ini qad amdaitu faridati dah. Dipanggil Allah Taala. Allah Taala kata aku telah meluluh dah faridah aku, fardu aku 5 waktu tu. Meluluh dah ni. Tak bolehnya kurang 5 dah.
khafaftu an ibadi. Aku mendingan hamba aku dah. Daripada 50 kepada 5 ni. Nah. Wa ajziz hasanah asyran. Aku membalas kebajikannya 10. Satu semayang semacam ni, semayang 10. Pahala siapa ganda kepada 10 ganda. Maknanya 5 semayang diganda pahala siapa sama dengan 50 semayang. Kerana ajziz hasanah, aku membalas satu kebajikannya 10 ganda. Samalah Quran kata man jabil hasanah falahu asyru amsalihah. Man jabil fala yuza illa bislaha. Siapa dia mendatang satu kebajikan, datang satu semayang satu diganda supaya semayang 10. Kalau 5, supaya semayang 50. Sama tu juga. Wa qala hama agad al-hasan basri al-birah qala an nabi sallallahu alaihi wasallam baitin ma'mur. Qala hama hadis ali hadis ni. Sini Hasan. Dia tak mengaji lagi Hurairah, Hasan Basri. Tak mengaji kerana tak ada lagi. Kita memang ada wasitah lagi sini. Tapi cara masalah lah. Nyata Habib Mahmud ni kata bahasa semayang padanya tiap-tiap hari sabmun al-malakin. Walaupun nya mungkotek di antara Hasan Basri dengan Abi Hurairah tak mengaji lagi. Hadis ni nampaknya dah kerana terputus rawi, terputus orang di antara Hasan Basri dan Abu Hurairah. Terputus itu. Hasan Basri tamin sorit, tamin yang kecil saja. Lepas tu sedikit berjumpa sahabat. Maka bawa kepada hadisnya mungkotek, hadisnya terputus. Atau mudalis tu putus. Ya, putus hadis dah. Lepas tu mana kata Bukhari hadis sahih semua? Tak. Jawabnya bahasanya hadis sahih-sahih semua hadis asal. Hadis awal-awal bab. Akhir-akhir hadis mudaba'ah. Hadis syawahid, hadis yang menyokong hadis atas. Hadis yang menyokong hadis awal-awal tu tak mesti hadis sahih. Faham dah? Hadis akhir-akhir ini hadis mutabaah, hadis syawahid, hadis yang menyokong hadis dulu tak mesti yang sahih dah. Sebab hadis ni habis. Berehat dah. Dah. Berapa jam? 5 jam. Kemudian kata qala ruwina qala Abdullah hadatsana Rasulullah. Berehat dah.